Saya Tun. Saya ingatkan raya saya tahun ni macam tahun-tahun lepas. Pakai mana yang ada je. Tapi rupanya Weh Tun, dah lama dah. Weh, kelas lambat lagi ni. Jom ah, lepak sana jom. Jom ah. Jom eh. Weh, lepak sana. Juga ah. Jom ah. Weh korang, minggu depan dah nak raya dah ni. Baju Melayu, warna apa? Aku ni warna hijau. Kamu Zidane? Aku warna oren lah. Mak aku pilih warna coklat. Lihat. Asal senyap je Tun. Warna apa? aku tahun ni tak pilih baju raya kot. Pakai je apa yang ada. Weh, dah pukul 9 dah ni. Lambat dah ni. Jom ah, jom. Jom. Okey, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Ethan, kau nak pergi mana ni? Peyton tadi kenapa? Dia macam sedih je tadi. Pula sedih sangat. Aku rasa dia tak ada belajar Melayu kot. Apa kata nanti kita belanja dia nak? Boleh juga kan? Boleh. Setuju. Jom ah. Jom. Mana Tun ni? Entahlah, dia Kenapa tadi ni? jumpa lagi. Ya. Itulah tu. Tun. Jumpa pun kau. Penat kita orang cari kau. Itulah. Aduh. Jom lepak situ je ah. Kita nak bagi sesuatu. Bagi sesuatu. Apa dia? Ikut je lah. Jom lah. Sini lah. Rasa. Weh, apa hadiah yang kamu nak bagi tu? Zan, cepat Zan. Nah, Tun. Hadiah daripada kita orang. Betul ke ni? Betul, ambil je. Tak apalah, susah-susah je. Ambil je lah. Terima kasih tau. Nanti Raya pakai baju ni tau. Okey, nanti aku pakai. Janji. Ya, janji. Weh, cantik juga tu baju ni. Ya. Nanti. Jangan dulu. Jap. Mana Zidane? Okey, itu sahaja pada hari ini.